Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini apa? Ayat Al-Quran dalam surah apa? Dalam surah Luqman. Saya nak sebut, mungkin faedah ni di keluar topik, tapi boleh kita nyatakan sekaligus kat sini. Apa yang tuan-tuan perasan apabila Nabi menukilkan ayat Al-Quran dalam hadis ni? Apa dia tuan-tuan? Nabi tak baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Mungkin ada yang kata Nabi baca a'udzubillah tapi tak disebut kat sini. Ada kemungkinan macam tu? Tak mungkin, mustahil. Itu nama dia tak jujur, tak amanah daripada perawi hadis ni, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang berkata begitu, dia telah menohmah Abdullah bin Mas'ud, mengandaikan bahawa dia tak amanah, tak jujur. Nabi menyatakan sesuatu, kemudian dia senang-senang je dia gugurkan. Nabi baca a'udzubillah tapi dia tak nukilkan. Jadi kita kata mustahil. Dan ini satu contoh je. Sambil-sambil kita baca hadis ni, kita ambil faedah tu. Maksud di sini ialah bahawa andainya seorang itu dia menukilkan ayat Al-Quran bukan dengan tujuan tilawah, sebaliknya dengan tujuan sebagai pendalilan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di sini. Rasulullah berdalil dengan apa tuan-tuan? Ayat Al-Quran. Seperti mana tuntutan atas kita semua, kalau kita nak kemukakan dalil kita ialah Al-Quran dan hadis. Jadi Nabi mengemukakan dalil ayat Al-Quran di sini. Kalau dibaca ayat Al-Quran sebagai satu bentuk pendalilan bukan dengan tujuan tilawah, maka tidak disyariatkan membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tidak disyariatkan. Kita nak bagi jelas lagi. Tidak dianjurkan untuk membaca a'udzubillah. Tak. Kita kata tak disyariatkan, tak dianjurkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kerana jika sekiranya disyariatkan atau dianjurkan, pastinya telah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Jadi kadang-kadang kita jadi apa? Kita jadi pelik. Sebahagian khatib kan di atas mimbar dan sebagainya tengah sampaikan khutbah, sampaikan ceramah, tiba-tiba dia baca, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kemudian dibaca ayat Quran kan. Lebih pelik lagi, dia bukan sahaja dibaca a'udzubillah, malah dia lagukan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir, dibaca ayat Qurannya dengan lagu segala. Disyariatkan atau tidak? Tidak disyariatkan sama sekali. Malah kita kata ini jelasnya perbuatan yang menyalahi sunnah, tiada petunjuknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.